Pinang Sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata selamat datang. Awal bismillah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadap Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya kita dapat sama-sama pada hari ini. Terlebih dahulu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama diberi Nur Ashifa binti Mat Razak, merupakan seorang pelajar yang berumur 16 tahun daripada Sekolah Agama Al-Hidayah Menengah dengan kod sekolah RFT 0001. Pada hari ini, saya ingin membicarakan sebuah novel fantasi yang bertajuk Kisah dari Edessa karya Hafiz Iman. Novel ini mengisahkan tentang dunia hilas, iaitu sebuah dunia yang unik di mana manusia dan roh hidup bersama-sama dalam keadaan harmoni melalui pemeteraian roh. Di dalam cerita ini, memfokuskan pada watak utamanya, iaitu Fin, seorang gadis miskin yang tinggal bersama-sama ibunya, Kota Kadin, sebagai pendatang. Hutan desa ini merupakan tanah leluhur Fin yang telah hangus terbakar akibat tidak dimeterai. Kejadian ini mencetuskan konflik di antara manusia dan roh serta mengancam keseimbangan dunia tersebut. Dalam usaha memulihkan keadaan, secara tidak sengaja Fin telah bertemu dengan roh pemeterai yang terlibat dalam misi untuk mencari penceroboh misteri yang menjadi punca kekacauan di Kota Kadin. Dari segi watak, Fin digambarkan sebagai seorang yang gigih berusaha, berani melakukan cabaran, jujur dalam berkata-kata dan mempunyai nilai moral yang tinggi. Ibunya pula melambangkan kasih sayang dan sokongan yang tidak berbelah bahagi. Selain itu, roh pemeterai merupakan makhluk bijaksana yang menjaga keharmonian dunia tersebut. Plot cerita ini bermula dengan pengenalan kehidupan Fin dan latar belakang hutan desa yang telah musnah. Cerita ini berkembang apabila Fin mula memahami dunia roh dan tanggungjawabnya sebagai pemeterai hutan desa. Konflik semakin memuncak sehingga tahap berbahaya apabila Fin berhadapan dengan penceroboh. Tata tempat dalam novel ini ialah Kota Kadin, hutan desa yang penuh dengan unsur fantasi. Tata masa pula tidak dinyatakan secara khusus, manakala tata masyarakat menggambarkan kehidupan manusia biasa dan dunia roh yang menekankan nilai keseimbangan, keberanian dan kerjasama. Gaya penulisannya pula menggunakan bentuk naratif fantasi moden dengan bahasa yang mudah difahami. Penulis juga banyak menggunakan unsur metafora, personifikasi dan bahasa deskriptif untuk menghidupkan suasana. Contohnya, Fin menatap desa yang hangus terbakar dan merasakan kehilangan akal leluhurnya. Namun, iman dan keberanian membara di dadanya. Sebagai kesimpulan, novel Utusan dari Edessa menunjukkan tema keberanian, tanggungjawab dan keharmonian di antara manusia dan dunia gaib. Novel ini sangat sesuai dibaca oleh kalangan remaja dan dewasa yang meminati cerita fantasi kerana jalan ceritanya menarik serta syarat dengan pengajaran moral. Sekian sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.